Siapa-siapa yang berwuduk kemudian dia mengelokkan wuduknya, kemudian dia mendatangi mayang Jumaat, fastama'a, dengar orang baca khutbah, wa ansata, dan dia diam, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati. Di antara Jumaat ni dan Jumaat ramai, ghufira lahu, akan diampunkan dosanya. Antara Jumaat tu kita berdosa tak? Dosa tapi luruh. Luruh macam luruh daun-daun pokok daripada pokok. Tu kelebihan dia. Kecuali dosa besar. Dosa besar ni dia kena bertaubat. Dan dia dosa besar ni dia terampun dengan bertaubat ataupun sembahyang sunat tasbih. Sembahyang sunat tasbih, soalan Sayyidina Muhammad, dia mengampunkan dosa kecil, dosa besar sekali. Dosa dengan orang, dosa dengan Allah. Itu hebat dosa sembahyang sunat tasbih. Jadi, berarti apa? Kita buat dosa kecil, luruh, buat dosa kecil, luruh, buat dosa kecil, luruh, berarti kita seminggu tu kita tak berdosa. Syaratnya, ambil wuduk di rumah, memperelokkan wuduk, hampir main Jumaat.